Assalamualaikum. Lama tak update. Hari ni kami dekat Clock Tower, dekat level 4 mainly nak breakfast, and then ke Abraj Hypermarket. Tak boleh nak zoom in. So dekat Clock Tower ni level 3 pun ada tempat makan, tapi tak banyak sangat choices. Dan level 4 ada few more. Hopefully ada yang sesuai dengan our taste. Lepas makan breakfast barulah nak pergi ke hypermarket. Nak beli sikit lagi untuk souvenir dan juga dah breakfast dah? Dah. Dan nak cari few things untuk pergunaan di sini. Masih ada 6 hari lagi dekat Mekah ni sebelum ke Madinah. So one of it. Hai. Ada spaghetti. Tak kena. Taste mama lebih pada macam Indian or Pakistani food. Tak sebanyak dekat As-Safa. Baru nak mula. Al-Baik pun ada dekat level ni. Al-Baik nampak tu. Al-Baik ada, tapi diorang buka at 9. Dia buka at 9, almost lunch time. So kita akan try view yang ada kat sini. Awak dah pusing? Dapat apa? Nampak macam menarik kat sana tu. Nampak You Masjid. What about the food? What about the food? What is this? Yang ini macam too rich. This is too rich. Oh, there you go. Roti canai. Nama pun orang Melayu kan. Roti canai juga akhirnya. Hai bang, dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia. Muka sama sangat dengan Malaysian kan. sama-sama. Biasa kat sini? Biasa kat sini? Yes. Yeah. Recommended tak? Recommended. Okay. Okay. Good. Okay. So dekat sinilah. Right.